Hai, Assalamualaikum guys. So, ni baru basuh lah ADV 160. So, esok kita nak ride. Haha. Hai. Kenapa tiba jadi besar ni? Takkan kita baru basuh dia terus jadi besar kan? Tapi ni ADV juga. Ada top box. Okey lah. Exhaust pun Nakar Provic kan? Okey lah ni. Ons. Tiba-tiba dia boleh tukar kan? Why not kita ride sekali? Haha. Alang-alang dia dah bertukar jadi besar. Dah bertukar pula jadi XCDV. So why not kita bawa. Boleh besar lah. Assalamualaikum guys, apa khabar semua? So yang tu gurau je. Sebenarnya saya pinjam lah XCDV ni untuk test ride, tengok macam mana kan. Sebab saya tak pernah lagi bawa motor touring. So alang-alang kita test lah motor ni, tengok macam mana, selesa ke tak selesa. So cornering agak ringan juga. Tak macam bawa superbike ke naked bike lah dia. So memang good. Okay, so kita dah sampai dekat Petro Bukit Raja. Tunggu Abang Kai dengan Kak Ada. Kita ride sekali ke Skinchan. Saya kata dengan diorang bawa ADV 160. Aduh, tak apalah, kita bagi dia surprise. Ni bukan saya. 150. Ingatkan 150 ini. Assalamualaikum. Ni sama level. Alah, dia kalau bawa 150 pun sama level je. 160 je ni. Dia dah kena rasuk. Dia dah kena baca rukiah ni baru jadi 160 balik. Sedap juga ni kan? Thailand pakai ni Saya tak ada. Okay guys, kita pun dah nak sampai dekat Skinchan. Kat depan tengok kat Waze ada accident. Allahu Akbar. Yang geng-geng tadilah merempit cewa. Astagfirullahaladzim. Semoga dipermudahkan. Okay guys, berbalik pada review pasal XCDV ni. So first impression saya, berbanding dengan Z9 yang saya bawa ni memang agak berbeza sangat-sangat lah. Daripada segi seat position, daripada segi view, dia dah bakar lah ni. Aduh, motor kita tak laju pun. Tak laju guys motor kita. Aduh, tak apalah. So bila kita bawa slow, bawa laju kan, even ada pillion kat belakang, kita tak rasa tau. Semalam saya dah bawa mak saya pergi KL, memang tak rasa apa-apa guys. Itu yang magicnya lah. Kalau kita bandingkan dengan bawa ADV 160 sekalipun, bila kita bawa passenger memang ada rasa macam berat lah kalau kita tengah bawa slow kan. Tapi dengan motor ni tak guys. Even saya bawa, boleh lah nak bawa 100-200 kilo kat belakang pun tak ada hal untuk jadi pilihan saya. So ya, sekarang pun kita dah speed cruising dalam 1.3. Still selesa, still ada power. Even owner ni pun dah tukar exhaust kan. So ada bunyi sikit lah. Apa tak ada. Laju. Aduh. So sorry lah kalau saya review saya merebah kan, sebab saya dah ambil mood sikit. So
Jalan yang bumpy ni kan guys, dekat jalan Skinchan ni kan, jalannya tak rata, bumpy melombang kan. Kita tak rasa apa guys. Kita rasa memang smooth je, macam kita bawa SUV lah kiranya, skuter ni. So skuter ni skuter yang jenis adventure, jenis adventure lah dengan touring. So dua ni bila kita combine sekali, memang kita dapat rasa lah kedua-duanya. Satu kita rasa selesa, satu lagi kita rasa even jalan-jalan yang macam ni pun kita boleh redah je macam tu. So tak ada masalah lah. Patutlah skuter ni harga dia mahal kan. Satu sebab permintaan meningkat, lepas tu sebab branding dia lah XADV. Okay guys, kali ni kita pepah top speed dia dapat berapa. So Abang Kai dengan Kak Ada pun dia dah bersedia lah untuk kita luncur top speed XADV ni. Tapi saya rasa dia orang menang. Dia orang top speed 24-25, kita mana boleh. So guys, enjoy lah. Rasanya saya dah ulas habis dah throttle ni, tapi tak naik-naik. Takkan top speed 17 je. Boleh ni. Bila kita drop gear baru dia naik sikit speed dia. Mungkin trik dia macam tu lah kot. Naik gear 5, gear 6. Sebab motor ni pakai DCT, dual clutch. So mungkin ada lag sikit lah dekat situ. Tapi penukaran gear so far memang sedap. Lagi-lagi owner dah tukar exhaust ni kan, memang berdesup lah. Bukan berdesup, dia punya bunyi dia tu lah kita suka bila dia drop gear kan. Okay, sekarang top speed dah masuk 18. Saya still lagi selesa dan still tak rasa angin kuat, sebab windshield ni agak panjang. Ialah skuter adventure kan. Beza lah dengan naked bike, kena halang angin apa semua kan. Tapi dengan motor ni saya rasa KL sampai Thailand boleh je maintain speed ni. Tapi RPM pun agak rendah, so kita boleh cruising dengan selesa lah, tanpa kita dengar suara enjin yang meraung kan. So tu je lah kot. Ni kita maintain je lah sampai dekat Skinchan. Bukan sorry, dekat Setiawan. Mana Kak Ada dengan Abang Kai dekat belakang. Takkan bawa slow. Kita kat depan meter 18 je ni, dah tak boleh pergi dah. Aduh. Tapi agak boring jugalah. Meter 18 je. Sebab saya dah biasa bawa naked bike kan, Z9 kan. So tapi untuk jalan-jalan memang selesa guys, no doubt. So korang jangan kecam lah saya bawa XADV, bawa slow, compare dengan Z9. Memang lain lah kan kategori. Tapi seronok lah guys, seronok. Andai kata kalau ada rezeki, memang saya akan belilah XADV ni. Sebab yelah, satu features, lepas tu dia pakai DCT kan, so dia tak pakai belt. Kalau kompetitor lain dia pakai belt. Tapi kalau nak kata kan pasal kompetitor ni, XADV ni setakat ni tak ada lagi kompetitor dia yang betul-betul lah dia nak compare dengan skuter-skuter adventure lain. Contoh macam Zontes. Ui, laju. Itu berapa agak-agak speed dia. Mau 23 tu. Aduh. Tapi itulah, saya rasa memang XADV memang tak ada lagi pesaing dia yang lain. Sebab tu harga dia memang macam Yahudi sikit. Kalau harga dia mungkin 50k ke bawah, mungkin ramai orang ambil.
panjang lagi ke highway ni? Aduh. Oi, menyala abang kita. Daripada tadi saya pepah ni. So bila dia dah slow kan, bila nak naik balik 18 tu, dia ambil masa sikit lah. Habis masa dalam seminit 2 agaknya. Padahal kita dah pulas habis throttle dah ni. Sikit lagi. Nak kena main drop gear lah, baru boleh. Okay, macam tu kot. So kita pun dah sampai dekat Plaza Tol. So tu je lah test top speed. Okay guys, so ni lah saya first time redah jam menggunakan XADV 750. Bila first time ni, sebab handlebar dia agak panjang kan, so saya rasa macam agak kekok sikit untuk mencelah. Tapi bila kita dah dalam seminit 2 redah jam ni kan, baru saya dapat rasa lah dia punya kelebihan menggunakan XADV ni. Sebab kenapa guys? Sebab handlebar dia walaupun panjang tapi dia tinggi. So bila dia tinggi, dia tak kenalah side mirror kereta orang kan. Tapi dengan syarat kereta tu bukan kereta tinggi lah, macam Hilux ke, macam SUV ke. So kalau korang tengok ni, cuma view tak jelas lah, kita pakai Insta360 kan. So tengok, bila saya mencelah dalam seminit 2 saya dah tahu dah, saya dah boleh agak dah. So saya boleh redah dengan agak selesa lah. So compare dengan ADV 160 pun, kalau guna side mirror yang standard yang capang tu, memang agak susah lah kita nak menyelit kan. So kalau dengan naked bike macam Z9 saya dah tukar side mirror yang lebih kecil, tapi handlebar saya agak panjang. Betul-betul adventure. Macam apa? Ni panjang. Tak sakit badan tu. Tak sakit badan. Macam naik kereta. Tapi tak laju lah. Ha? 18 je top speed dia. 18 je. Jom. Okay guys, so setakat tu je lah video untuk kali ni. Doakanlah saya supaya rajin buat konten lagi kan. Okay guys,